Assalamualaikum guys. So hari ni aku ada kata-kata. Sebenarnya kalau kau nak tahu, manusia ni sebenarnya lembab tau. Kalau lebih kasar adalah bodoh. Kau nak tahu, korang nak tahu tak sebab apa? Sebab manusia ni dia tak bersyukur dengan apa yang diorang ada. Diorang tak pernah bersyukur, diorang asyik bersangka buruk pada orang lain, diorang tak pernah nak faham apa isi hati orang lain sebenarnya. Dia macam ni lah guys kan, aku nak bagi tahu kat korang lah. Kadang-kadang kalau mulut tu, kalau kau nak bercakap kan, jangan main lepas je tau. Kadang-kadang mungkin bagi engkau tu satu gurauan, tapi bagi diorang kan, kata-kata engkau tu mungkin buatkan diorang tu terasa tau. Mungkin apa yang kau cakap tu betul, tapi janganlah terlalu kasar sangat. Kau boleh tegur dia, tapi dengan cara yang baik sebenarnya. Tak perlu kau nak melepas kepala badak kau kan, kepala kau punya otak kau. Betul tak cakap aku? Tu yang pertama. Yang kedua, manusia ni dia jenis yang tidak bersyukur sebenarnya. Bila dia nampak orang lain ada, dia pun nak ada juga kan. Cubalah bersyukur apa yang dia ada di depan mata dia kan. Cuba dia tengok apa yang ada kat depan mata dia tu, dia bersyukur sikit kan. Tak perlu nak tengok apa orang lain ada sebenarnya. Yang ketiga kalau korang semua nak tahu adalah kenapa manusia ni panggil lembab atau bodoh. Sebab mereka tak bertanggungjawab. Aku tak nak cerita lebih. Siapa yang rasa cili dia akan rasa pedas kan. Tu apa yang aku nampak. Yang keempat, manusia ni dia tak berusaha, dia tak bangkit untuk berjaya. Kau nak tahu tak? Dia hanya macam menunggu keajaiban daripada atas langit ni, tapi dia tak berusaha sebenarnya. Hanya menada tangan dia. Lepas tu dah cukup. Lepas tu asyik sibuk tengok orang lain. Yang kelima kan, tadi keempat, yang kelima kenapa manusia ni dia panggil bodoh sebenarnya kan. Bagi pendapat aku lah, bila kata tak kisahlah kau kawan kau tahu benda semua kan, kata kan, bila dah buat benda tu susah senang bersama-sama, tapi pada ending ni cerita, bila benda tu dah berlaku, semua lepas tangan. Semuanya lepas tangan, semuanya berdirian man. Sebenarnya nak ikut kan, mereka memang perangai memang macam tu. Tu saja.